Boleh tak saya tampar orang yang cerita buruk hal saya? Banyak kali dah sabar ni. Dia boleh. Kalau orang yang boleh nak memudaratkan orang, kita boleh pukul dia. Tapi kalau orang cakap hal kita, tak payah pukul. Faham? Yang kita boleh pukul orang yang nak cederakan orang. Orang gila contohnya, dia nak cederakan orang. Orang jahat nak cederakan orang, kita boleh tendang tumbuk dan sebagainya. Faham? Cuma dalam keadaan ada pilihan, wala tatribul wajha, jangan kamu pukul pada mukanya. Bila? Ketika boleh memberi pilihan, iaitu mengelakkan muka. Adapun peperangan tembak dari jarak jauh, memanah dari jarak jauh, tak boleh nak elak, kadang-kadang kena muka dan sebagainya. Itu dibenarkan syarak. Faham? Jadi saja-saja orang kata kita ni kita apa orang, tak boleh. Faham? Tapi nak pukul orang sebab apa? Kalau kita tak pukul, cedera orang. Nampak? Contoh dia nak ambil anak orang. Nak colek, dia turun daripada kenderaan, dia pergi kat budak, dia nak ambil, atau dia dah ambil dah, nak awak lari masuk dalam bank. Faham? Dah balik lalu kat kita, pong, atas muka suti, biar dia terguling situ. Faham? Kenapa? Kerana menolak mudarat yang lebih besar. Mudarat kecil, muka dia cedera. Mudarat besar, anak orang hilang. Nampak? Itu keadaan baru boleh.